penting ni, mastermind yang terus kepada permohonan Faraid. Jadi mungkin ada pengalaman, dan sebelum jadi Faraid, beliau merupakan saksi. Saksi bagi pemohon-pemohon. Tetapi bila dia masuk ke semuanya adalah hak. Ada hak. Ini yang susah ni. Pasal prosedur mahkamah ada benda yang tak boleh kita. okey, kita ambil yang data saja, hukum saja. Ada benda yang tak boleh cerita, nanti saya contact of court. Ya. Okey. Jadi dah 2 kali tangguh. Ya. Kita pergi dari Kuala Lumpur datang, dari Penang datang. Tangguh yang pertama, kita dah siap dah dokumentasi ini. Ya, dah siap dah. Bergulung panjang tu. Pihak lain tak siap. Ya, tak tahulah bagi saya yang tak betul mahir ni, dia tak bagi, tangguhlah. Lepas tu kali kedua pun dia datang jauh, dah berumur pun kali kedua pun tangguh. Yang lain tu minta maaf, saya tak boleh cerita. Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Wahab. Semua dia rakyat tanda kena tahu asas ini. Kurang-kurangnya where you come from dan asal usul kita. Kurang-kurangnya 5. Kau dapat lah. Tapi kebanyakannya tak atur. Pokoknya dah lupa lah nama betul. Okey, saya daripada Sri Rupiah. Ya, mak saya yang paling bongsu dalam keluarga. Ya, dan saya doakan anda semua dapatkan silaturahim. Saya dengan seorang lagi sepupu saya sudah terputus hubungan. Sebab apa? Sebab itulah saya kata dia dah di arah lawan kita. Jadi yang penting tu tuan-tuan, dapatkan silaturahim, bukanlah yang kata-kata ni. Yang penting dapatkan silaturahim, kita tahu asal usul kita, ancestor kita. Itu penting. Jadi selamat Hari Raya, maaf saya batin. Terima kasih kepada semua yang turut hadir. Round tekan telur Einstein ini. Tangkap banyak gambar di jam tinggi. Dulu kita panggil jam tinggi telur Einstein. Sekarang ini Menara Condong Telur Intan. Terima kasih. Ada di Mary Valley Golf Resort. Hasil daripada perjumpaan Hari Raya Aidilfitri, mesyuarat Esko selepas majlis dan mesyuarat tertinggi rantindakan seterusnya kepada pihak-pihak yang berwajib. Terima kasih semua ketua-ketua jalur bersatu hati melakukan perjuangan hak per TV.